sahabat semua, kembali lagi ke Mano gunakan tepung beras setengah bungkus. Okay, bismillah. 250 gram tepung beras, tepung ubi, 1 sudu tepung ubi. Lepas ada gula. Tingkat kemanisan gula terpulang pada sahabat sendiri. 1, 2, 4, 5, 6. Mak gunakan 6 sudu gula pasir ya. Air vanila tak guna, sedikit saja, secukup aja. Okay, dalam 1 sudu makan kita uar-uar dulu. Okay, sahabat semua, Mano ada 4 lambar daun pandan. Daun pandan nanti dipotong-potong. Okay, sahabat semua, 700 ml air santan dengan menggunakan 1 biji kelapa tua 1 biji. Lepas ya kita potong-potong daun pandan. Lepas ya kita hidupkan api. Tambahkan setengah sudu garam. Sahabat, kita masak santan tu sampai meredak-redak. Santan kita dah meredak. Kita kacau-kacau dulu. Mana angkat daun pandan. Sudah siap menyemak. Lepas ya kita angkat santan, tutup api, terus masuk di dalam tepung tadi masukkan semua, jangan takut. Terus dikacau-kacau, kita kacau tepung. Kacau sampai sebati. Okay, selepas dikacau kita tutup dulu, biarkan dulu rehat. Sementara kita siapkan daun pisang dan buah pisang. Mano ada 1 sisir pisang, daun pisang yang udah dilayu menggunakan pizza. Hari itu emak mula naga sari pisang. Naga sari pisang. Okay, kita potong pisang dulu, kupas pisang. Pisangnya dikupas. Pasal dipotong 2 pisang. Potong pisang sehingga habis, sahabat. Sahabat semua, tu tepung yang dah dipancuh tadi pancuh. Mano menunjukkan cara-cara memasukkan minyak sedikit. Ambil sekepal adonan. Pulang pada sahabat sendiri. Okay, kita pecah dulu. Kasih dia pisang. Ditutup lagi. Okay, pecah dalam pisang. Kasih digolong. Kita maulah sampai habis untuk yang terakhir kali. Buat macam ni. Tolong.
Dah siap. Sahabat semua, air kukusan dah panas. Jom kita kukus adonan kuih kita tadi ya. Nagasari. Tutlah asilan dah habis Pak No buat tadi ya. Sebanyak dapatnya 20 bungkus ah. Dah siap dimasuk semuanya. Kita kukusnya sampai 30 minit supaya si cepat basi. Kita tunggu sehingga masak. 30 minit kita tutup api dan kita tengok. Jeng jeng. Kuih kita dah masak sahabat. Kita tunggu sehingga sejuk. Okeylah sahabat semua. Alhamdulillah tutlah asilan kuih Nagasari yang sudah masak. Okey, sekarang Mak Nona buka satu, tengok isiannya. Kuihnya masih panas. Tengok isiannya. Masih panas lagi sahabat. Alhamdulillah sahabat, tutlah asilan kuih Nagasari yang dah masak. Tengok sahabat, masih panas lagi. Kuihnya lembut. Okey, lembut sahabat. Tak mengeras. Okey, Mak akan cuba. Bisa satu kan. Akan cuba rasanya. Bismillah. Lembut sampai nak patah. Nah, kita sahabat. Tengok di dalamnya sahabat. Pisangnya nampak. Manisnya datang dari pisang. Mak tak menggunakan gula banyak tadi, sebanyak 6 sudu aja. Jika sahabat nak manis lagi, boleh menambahkan gula lagi ya. Manisnya pun dah cun, dah pas. Okey sahabat, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya juga sahabat. Dan jangan lupa di komen dan di share. Selamat mencoba di rumah. Bye sayang semua.